Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jemput-jemput lah. Okey, pada video kali ni ini perkara yang admin terima banyak respon, banyak komen kenaan dengan perkara ni. Okey, dan ini ialah satu kenyataan yang kita kena hadap dan hadam sama-sama ya. Adakah akaun khusus pencarum AKP yang dilancarkan oleh PGIRM ya akan lulus ataupun adakah ia boleh lulus? Jom kita mulakan. Baik, untuk video yang melibatkan perkara ini, admin kena bercakap sesuatu yang berpijak di bumi yang nyata. Kita tak boleh memberi harapan palsu, itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh bercakap benda yang sangat impossible. Tapi untuk video kali ini, admin nak cakap satu perkara yang kita kena berpijak di bumi dan nyata. Adakah ia boleh lulus? Okey, apa yang admin faham tentang perkara ini adalah seperti berikut. Yang pertama, perkara ini telah pun disuarakan sendiri oleh Presiden PGIRM bahawasanya selagi pencarum dan NGO bersuara, ya, maka pihak kerajaan harus dengar suara rakyat dan pencarum ini dan suara NGO sekali. Maksudnya dekat sini, jangan berhenti bersuara. Kalau berhenti bersuara, perkara akan terus senyap, akan terus sepi, akan terus lenyap. Itu the key point daripada Presiden PGIRM yang admin rasa pernah dilontarkan oleh beliau. Jangan berhenti bersuara. Kalau berhenti bersuara, suara pencarum akan lenyap, akan senyap. Okey? Jadi untuk itu kita kena faham sama ada lulus atau tidak sebenarnya terletak kepada dua pihak ni. Yang pertama adalah Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dan juga Ketua Negara yang mentadbir negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pencarum itu sendiri. Adakah pencarum tunggu dan duduk saja ataupun mahu bersuara? Kalau duduk saja, tak buat apa-apa langsung tak bersuara, maka tiadalah suara pencarum. Maka tuntutan ni jadi tuntutan apa? Ia tidak akan menjadi tuntutan dan ia boleh berhenti senyap macam tu saja. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Presiden PGIRM, pencarum harus kekal bersuara. Tak kira di platform media sosial apa sekalipun, sama ada di YouTube ke, di TikTok ke, di Facebook ke, di Twitter ke, jangan berhenti bersuara. Sebab apa? Ia haruslah seiring dengan tindakan, pelan-pelan tindakan yang dilaksanakan oleh NGO PGIRM ni. Kalau NGO PGIRM melaksanakan pelan tindakan, tetapi tiada suara pencarum, maka tuntutan itu memang tak akan berhasil. Dan pendek katanya akan gagal secara total. Samalah juga situasinya dengan apa yang anda sedang tonton ini. Admin bersuara, menyampaikan info yang orang cakap daripada pihak NGO yang memperjuangkannya. Jadi anda semua selaku penonton boleh berkomentar untuk orang cakap menyemarakkan tuntutan ini. Tapi bukanlah bermaksud bersuara dengan memaki hamun dan mengutuk pihak sana dan mengutuk sini. Cuba kita bayangkan, adakah kita nak menuntut pada kelulusan pada seseorang ni, tapi dalam masa yang sama kita memaki dan sebagainya. Adakah itu bagus? Tak bagus sebenarnya. Jadi kita jangan memaki. Kita doa yang baik-baik dan kita beri sokongan terhadap apa pelan-pelan tindakan yang berlaku ni untuk AKP ni. Kami kena bagi tahu penyenamaan semula KWSP bersasar kepada nama AKP ni bukanlah sesuatu yang saya saja. Penyenamaan bukan sekadar bertukar nama, tapi bertukar juga strategi dan pelan tindakan. Mana ada orang tukar-tukar nama saja, tapi mesti ada sebab. Jadi untuk itu, bersempena dengan nama baru ni, AKP ni, akaun khusus pencarum ni, adalah wajar untuk kita terus memberi sokongan dan kita lihat apa yang berlaku, apa yang bakal dilakukan. Dan kita jangan mudah menyalahkan pihak yang memperjuangkannya. Dan kita juga tak boleh nak terus memaki hamun pihak kerajaan. Benda itu tak elok sebenarnya. Baik, sebaiknya kita menuntut dengan cara yang agak profesional seperti yang dilakukan oleh NGO PGIRM ni, mengadakan berbagai-bagai perkara, semuanya secara profesional dan tidak membuta tuli. Semuanya berdasarkan fakta dan data. Tapi itulah, buat sampai sekarang ni, Perdana Menteri masih lagi membisu. Baik, jadi untuk menjawab persoalan ni, adakah AKP, akaun khusus pencarum, secara bersasar ni boleh lulus atau tidak? Ada dua jawapannya. Ia boleh lulus dan tidak, ia tidak boleh lulus. Ia boleh lulus sekiranya pencarum pun sama memainkan peranan dengan apa yang kita termampu, bantu NGO dengan apa daya yang kita termampu. Kalau berterusan,
suara kita akhirnya akan didengari. Itulah mesej yang pernah cuba nak disampaikan oleh Presiden PGIRM, yang mana Amin ulang balik dalam video kali ini supaya kita faham dengan jelas. Okey, dan kedua, ia tidak akan boleh lulus, tidak akan boleh. Sekiranya suara pencarum senyap, move on, dah tak nak tuntut dah, hanya nak tunggu lulus ke tidak saja, maka ia akan menemui suatu kegagalan akhirnya. Itulah adanya ya, yang Amin kena jelaskan supaya kita faham dengan jelas. Yang kita sedang ni berpijak di bumi yang nyata, yang mana jelas pihak kerajaan sukar nak meluluskan. Ya, Amin tak menafikan. Amin mengiyakan, memang pihak kerajaan sukar nak meluluskan, tetapi kalau suara berterusan itu diteruskan, maka akhirnya pasti suara ni akan didengari. Ya, memang lambat dan memang sukar. Amin tak nafikan perkara ni. Okey, baik. Semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan bermanfaat kepada semua. Dan terima kasih kepada yang banyak sangat bertanya tentang persoalan ini, boleh ke tidak boleh lulus AKP ini. Setelah KWSP Besar 1 dibuat penjenamaan semula dengan nama AKP. Ingat, penjenamaan bukan sekadar bertukar nama, tetapi bertukar strategi. Doa yang baik-baik agar semua dipermudahkan urusan dan sentiasalah kita beri sokongan terhadap tuntutan rakyat yang marhain, yang memerlukan pengeluaran bersasar ini. Itu je yang Amin nak sampaikan. Okey, barang perkembangan kita akan update kemudian sekiranya ada yang terkini segera daripada ladang PGIRM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.